Raya kan dah nak dekat, jadi ramailah minta resipi kuih raya. Saya terfikir nak buat kuih raya apalah. Last kita buat kuih raya yang paling simple, iaitu popiah gulung coklat. Kuih raya ni tak payah guna oven, guna air fryer pun tak payah. Sangat senang, orang bujang pun boleh try. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Cara nak buat ni sangat simple. Korang gulungkan popiah, lepas tu kita gorengkan dia, kemudian baru kita celupkan dengan larutan coklat. Kita pakai kulit popiah yang biasa kita beli kat pasar raya je. Kemudian kita perlukan stick. Stick ni guna chopstick pun okey. Stick ni function ni kita nak tolong gulungkan kita punya popiah ni. Lepas tu yang kat ujung ni korang ambil air biasa, kita buat gam, kita gulung sampai habis. Keluarkan chopstick, kemudian korang potong kecil-kecil. Kemudian korang dapat lebih kurang macam ni, comel je dia. Lepas tu kita panaskan minyak, kita gorengkan kita punya popiah yang dipotong ni. Goreng dia sekejap je. Bila dah garing macam ni, korang boleh angkat dan ketepikan. Untuk coklat dia kita buat double boil. Korang masukkan dalam satu mangkuk kecil milk compound coklat. Kemudian kita perlukan Vicco. Vicco adalah produk buatan Malaysia. Maka jomlah kita support lokal. Vicco dia boleh buat kuih. Nanti nak raya korang stok up banyak-banyak, bolehlah buat air untuk anak jiran datang rumah nanti. Nak buat masak pun okey. Orang kata raya bersama, masak pun bersama. Korang masukkan dalam satu sudu besar. Kemudian kita perlukan buttercup. Untuk pengetahuan korang, buttercup adalah melang, diperbuat daripada premium milk fat dan juga vegetable oil. Jadi kalau masukkan buttercup dalam masakan korang, dia akan improve tekstur dan juga aroma. Jangan lupa korang dapatkan Vicco dan buttercup untuk raya korang nanti. Dan masukkan semua bahan, korang kacau-kacau sampailah dia cair elok macam ni. Bila dah cair, kita tengok kita punya popiah, taburkan coklat atas dia. Lepas tu kita boleh letakkan popiah coklat kita dalam cup kecil ni. Taburkan sikit sprinkle, biarkan sejuk kat luar je. Kemudian korang boleh simpan dalam bekas atau korang boleh makan terus je. Selamat mencuba. Yang follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.